Wani, kau ni dah kenapa? Dari sebelum pergi sekolah sampai sekolah asyik diam termenung je. Cuba bagi tahu aku. Kau ada masalah ke? Taklah, aku tengah fikir pasal ujian kita hari tu. Hari ni kan cikgu nak bagi result. Aku takut tak sekolah. Relax lah Wani. Kau kan dah usaha. Kau doa je lah semoga keputusan kau tu baik-baik je. Kalau kau tak skor hari ni, esok lusa kau usaha lagi. Mana tahu kau skor dapat A+ ke? Mana tahu kan? Tu kan rezeki. Kau dengar cakap aku. Gagal sekali tak bermakna kau gagal selama-lamanya. Usaha tu tetap ada. Tapi mana tahu esok lusa usaha kau tu akan membuahkan hasil yang kau nak selama ni. Mana ada orang belajar-belajar terus pandai. Kenalah sikit-sikit kan. Kau sabar je. Wira, betul lah cakap kau. Thank you tau. No hal lah untuk Wani. Tapi lepas balik sekolah ni kau kena belanja aku cendol lah. Sebab penat aku bagi semangat kat kau ni. Sampai menyembuh wali aku. Apa-apa pun cendol 1. Okey? Kau Nira, aku ingatkan kau ikhlas bagi semangat kat aku. Rupa-rupanya ada udang sebalik batu. Tak apalah, cendol pun cendol lah. Nasib baik murah. Kalau tak pokai duit aku kena kat kau ni. Psst. Wani, kau tengok tu Mina mulut murai tu datang. Aduh. Nahan telinga aku kalau dengar dia bercakap. Serabutnya. Dia suka merendahkan orang. Aduh. Tak layan lah dia Wani. Hei Wani, kau mesti takut kan sekejap lagi cikgu nak agihkan kertas ujian. Yelah, kau tu bukan pandai sangat pun. Kau rasa kau dapat berapa ujian kali ni? Aku rasa kau masih rendah daripada aku kan? Alah Wani, itulah orang kata belajar bila elok ni tak. Kau main je. Lily, kau ni boleh diam tak? Daripada kau cakap benda yang tak baik ni, baik kau duduk je lah sana tu. Duduk diam-diam. Tak payah nak sibuk hal orang. Ish. Ni duduk je. Wani, markah kau berapa? Alhamdulillah Ra, okey je. Markah aku 70. Cukup lah buat aku insaf tengok drama waktu ulang kaji. Kau Ra, berapa kau dapat? Kau tanya markah aku. Markah aku 75 je Wani. Okey lah, tu pun aku rasa sedap lah. Macam chef baru dapat resepi baru. Sedap gila Itu je markah korang. Hei, adik aku darjah 2 tu pun boleh dapat. dia ni ada juga aku umpan dalam lubang sampah belakang kelas ni sekarang. Lawak lah. Korang tak rasa malu ke kalau mak korang bandingkan korang dengan sepupu korang, ha? Lah korang. Lily, kau tahu tak kau banding orang lain dengan kita orang ni sama macam kau banding kuah laksa dengan pizza. Kan Wani? Lah Zara. Satu berkuah, satu bercis. Tapi dua-dua sedap. Kan Wani, betul kan? Dengar tak Lily? Kau faham tak perumpamaan ni? Dengar, kita sedap ikut cara kita sendiri. Mungkin rezeki kau hari ni, mungkin esok lusa rezeki orang lain. Kita tak tahu kan? Allah ni nak bayar cash je nanti Lily. Tengoklah dengan belagak kau tu boleh pergi mana. Hai lah Lily. Wani, pas balik sekolah ni jamlah kita celebrate markah kita yang redha ni. Biarkan dia. Tak payah layan dia. Okey juga tu.
Balik ke sekolah nanti aku belanja kau cendol. Nanti markah aku dah naik, kau pula belanja aku, okey? Deal.